Okay. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Asnisha binti Zaifulizan, pelajar PPISMP ambilan Ogos 2025 hingga Julai 2030 dari IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Jadi pada masa ini, saya berada di semester 2 dan sedang mengikuti pengajian dalam bidang Bahasa Melayu. Tujuan sesi bual santai dan temu bual ini adalah untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan tugasan PB3 bagi kursus GPPP 1092 iaitu pengantar pengajian pendidikan. Baiklah, tugasan ini menuntut kami untuk mengadakan interaksi bersama rakan pembelajaran untuk mengumpulkan data lapangan secara autentik berkaitan dengan perkembangan pendidikan, aspirasi dan hala tuju pendidikan, sasiah serta kompetensi guru dan juga pemufakatan komuniti. Melalui sesi ini, kami ingin meneliti bagaimana sasiah dan etika keguruan dapat mempengaruhi keupayaan guru dalam membina jaringan kerjasama dengan komuniti. Sehubungan dengan itu, kami amat berbesar hati kerana pihak Puan sudi meluangkan masa untuk bersama-sama menjayakan sesi ini. Selain saya, ada 2 orang rakan saya turut serta dalam temu bual ini. Jadi saya mempersilakan mereka untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Alia Natasha binti Wan Kamaluddin, pelajar PPSMP ambilan Ogos 2025 dari IPG Kampus Perempuan Melayu. Saya juga berada di semester 2 dalam bidang Bahasa Melayu. Saya berbesar hati dapat bersama-sama menjayakan sesi temu bual ini. Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Nawidati binti Zayadi, pelajar PPSMP ambilan Ogos 2025 dari IPG Kampus Perempuan Melayu. Sama seperti rakan-rakan saya kini berada di semester 2 dalam bidang Bahasa Melayu. Saya berharap sesi ini dapat memberi manfaat kepada tugasan kami semua. Terima kasih. Baiklah, tanpa membuang masa, kami terus kepada soalan yang kami ingin tanya kepada Puan. Baiklah, soalan yang pertama. Apakah peranan Puan dalam komuniti pendidikan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya lah ya, komuniti ini memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pendidikan berjalan dengan baik ya. Komuniti ini bukan sekadar berada di luar pagar sekolah, tapi sebenarnya menjalankan kerjasama yang sentiasa menyokong guru dan murid. Sokongan ini boleh datang dalam pelbagai bentuk. Ada yang terlibat dalam PIBG, ada yang menyumbang tenaga melalui gotong royong dan ada juga yang memberi dorongan moral kepada anak-anak serta guru. Semua ini memberi kesan yang sangat besar kerana ia menunjukkan bahawa masyarakat prihatin terhadap perkembangan pendidikan. Apabila komuniti aktif, sekolah tidak lagi dilihat sebagai institusi yang terasing, sebaliknya menjadi sebahagian daripada denyut nadi masyarakat. Murid pula akan lebih jelas melihat bahawa pembelajaran bukan hanya berlaku di bilik darjah, tapi turut disokong oleh masyarakat yang peduli. Baiklah, terima kasih. Kita teruskan kepada soalan yang kedua. Pada pandangan Puan, apakah perubahan utama dalam sistem pendidikan Malaysia sejak beberapa tahun kebelakangan ini? Okey, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sistem pendidikan Malaysia telah melalui banyak Maaf, Puan tak dengar. Saya ulang balik ke? Boleh. Okey, dalam beberapa tahun kebelakangan ini ya, sistem pendidikan Malaysia telah melalui banyak perubahan yang sangat ketara. Antaranya ialah pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah KSSM yang menekankan keseimbangan antara pencapaian akademik dengan pembentukan sasiah murid. Pentaksiran juga semakin holistik melalui pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu PBS yang tidak hanya bergantung kepada peperiksaan semata-mata. Okey, selain itu, kemahiran abad ke-21 seperti kreativiti, pemikiran kritis, komunikasi dan kolaborasi semakin diberi perhatian dalam bilik darjah.
pandemik COVID-19 pula mempercepatkan penggunaan teknologi digital dalam PDP, menjadikan pembelajaran maya dan hybrid sebagai norma baharu. Penekanan terhadap bidang STEM, STEM dan penguasaan bahasa turut memperlihatkan usaha negara melahirkan murid yang mampu bersaing di peringkat global. Semua ini menunjukkan sistem pendidikan kita sedang bergerak ke arah yang lebih progresif dan relevan dengan cabaran semasa. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya. Adakah perubahan ini memberi kesan positif ataupun negatif kepada kualiti pendidikan? Kuasa perubahan ini sebenarnya ada dua sisi. Dari sudut positif, murid lebih terdedah kepada pembelajaran kreatif dan inovatif. Okey, mereka bukan sahaja belajar untuk lulus peperiksaan, tetapi juga untuk menjadi individu yang mampu berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah. Okey, murid juga lebih bersedia menghadapi cabaran dunia moden kerana mereka menguasai kemahiran insaniah yang penting. Namun, dari sudut negatif pula, wujud cabaran seperti jurang digital antara bandar dan luar bandar, beban kerja guru yang semakin bertambah serta ketidaksamaan akses kepada sumber pendidikan. Jadinya, perubahan ini memang membawa banyak manfaat, tapi pelaksanaannya perlu sentiasa diperbaiki supaya semua pihak mendapat faedah yang sama rata. Pendidikan yang baik bukan sahaja dinilai dari segi pencapaian akademik, tetapi juga dari segi keadilan akses dan keberkesanan pelaksanaan. Okey, baiklah, terima kasih Puan. Kita teruskan kepada soalan yang keempat. Ya. Okey, pada pendapat Puan, adakah semua pihak berkepentingan iaitu komuniti memberikan sumbangan dan komitmen ke arah mewujudkan ekosistem pembelajaran yang kondusif selari dengan kehendak perubahan sistem pendidikan? Okey, secara realistik tidak semua pihak menunjukkan komitmen yang sama. Ada komuniti yang aktif melalui PIBG, program motivasi dan sokongan keuangan. Tetapi ada juga yang kurang terlibat kerana kengkangan masa atau faktor ekonomi. Walau bagaimanapun, pendidikan adalah tanggungjawab bersama. Guru dan sekolah tidak boleh bergerak sendirian tanpa sokongan masyarakat. Oleh itu, kesedaran komuniti tentang kepentingan pendidikan perlu diperkukuh supaya ekosistem pembelajaran benar-benar kondusif. Apabila semua pihak berkepentingan berganding bahu, barulah wujud suasana pembelajaran yang menyeluruh dan berkesan. Pendidikan yang berjaya ialah pendidikan yang dapat sokongan daripada semua lapisan masyarakat. Okey, baik. Terima kasih Puan. Jadi, kita pergi soalan yang kelima pula. Okey, bagaimana Puan melihat kejayaan aspirasi pendidikan negara dalam melahirkan murid holistik maupun berkemahiran pada abad ke-21? Okey, aspirasi pendidikan negara semakin menampakkan hasil ya. Murid kini bukan sahaja belajar dalam bilik darjah, tetapi juga melalui projek, aktiviti, kurikulum dan program komuniti. Semua ini membentuk sahsiah dan kemahiran insaniah mereka. Walaupun pencapaian belum sepenuhnya arah tuju jelas ke arah melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai nilai moral dan sosial yang sangat tinggi. Murid yang holistik ialah murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Okey, dengan adanya aspirasi pendidikan negara, murid dapat dibentuk menjadi individu yang mampu menghadapi cabaran abad ke-21 dengan lebih yakin dan berdaya saing. Okey, baiklah, terima kasih Puan atas penerangan yang sangat jelas. Saya teruskan sesi temu bual ini kepada rakan saya. Baiklah, terima kasih Puteri. Saya Arya akan meneruskan perbincangan sesi temu bual kita ini dengan mengajukan beberapa soalan kepada Puan. Baiklah, pada pandangan Puan, sejauh mana aspirasi pendidikan negara ini dapat berjaya dicapai di sekolah-sekolah Malaysia? Okey, pada pandangan saya ya, aspirasi pendidikan negara dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia masih belum capai 100%, tetapi sudah ada banyak kemajuan. Contohnya, sekarang hampir semua murid dapat masuk sekolah dari tadika sampailah SPM. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu membantu pelajar pelbagai kaum berkomunikasi dan bersatu.
Namun begitu, masih ada masalah. Ada guru yang kurang mahir guna teknologi terutamanya untuk kelas online. Selain itu, beban guru juga banyak, jadi susah untuk mereka fokus tingkatkan kemahiran. Pengetua pula perlu urus banyak perkara seperti guru dan kemudahan sekolah yang tidak sama rata. Baiklah, terima kasih Puan atas jawapan tersebut. Baiklah, soalan seterusnya. Apakah usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak sekolah dan guru untuk mencapai aspirasi tersebut? Okey, pada pandangan saya pihak sekolah dan guru telah melakukan pelbagai usaha. Antaranya, guru menggunakan kaedah pengajaran yang lebih menarik seperti perbincangan kumpulan dan penggunaan teknologi. Selain itu, guru juga mengikuti kursus dan latihan. Di samping itu, pihak sekolah menjalankan program tambahan seperti kelas tambahan. Contohnya, guru mengadakan kelas tambahan matematik pada waktu petang untuk murid yang lemah. Seterusnya, pihak sekolah juga bekerjasama dengan ibu bapa. Baiklah, terima kasih kepada Puan atas jawapan tersebut. Baiklah, saya akan berikan peluang kepada Puteri Azmisha untuk sambung beberapa soalan lagi. Okey, baiklah. Terima kasih Alia. Jadi soalan yang seterusnya, soalan Puteri yang tidak dengar. Okey, baiklah. Terima kasih kepada rakan saya, Wan Alia Kamaluddin. Jadi soalan yang seterusnya, soalan yang ke-8. Okey, baiklah. Adakah wujudnya keterlibatan pihak ibu bapa sebagai rakan aktif untuk kemajuan sekolah bagi membantu mencapai aspirasi? Mohon penjelasan. Okey, keterlibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak memang semakin jelas kelihatan. Mereka bukan sahaja hadir dalam mesyuarat PIBG tetapi turut menyumbang melalui program motivasi, aktiviti sekolah dan sokongan akademik di rumah. Peranan ini menjadikan ibu bapa sebagai rakan strategik yang membantu guru dan sekolah mencapai aspirasi pendidikan. Walaupun begitu, tahap keterlibatan ibu bapa tidak sama rata. Di kawasan bandar, ibu bapa biasanya lebih aktif kerana akses kepada sumber dan kemudahan. Manakala di luar bandar, keterlibatan masih perlu diperkukuh akibat kekangan masa ataupun faktor ekonomi. Namun, apa yang penting ialah kesedaran bahawa pendidikan bukan hanya berlaku di sekolah tetapi juga bermula di rumah. Apabila ibu bapa terlibat secara aktif, murid akan lebih bersemangat, berkeyakinan dan merasa dihargai dalam usaha mereka mencapai kejayaan. Hubungan erat antara ibu bapa, guru dan sekolah bukan sahaja memperkukuh pencapaian akademik tetapi juga membentuk sasiah murid agar lebih seimbang dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Puan. Okey, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Baiklah, saya akan tanyakan lagi beberapa soalan. Baiklah, pada pandangan Puan, bagaimana hubungan antara guru dan komuniti ini di kawasan Puan ataupun di sekolah Puan dahulu? Mohon pencerahan. Okey, pada pandangan saya, hubungan antara guru dan komuniti di kawasan saya adalah baik tapi masih boleh berkukuh lagi. Hal ini demikian kerana guru dan pihak sekolah ada menjalinkan hubungan dengan ibu bapa melalui perjumpaan seperti hari terbuka sekolah. Selain itu, sekolah juga melibatkan komuniti dalam program seperti gotong royong ataupun program motivasi. Namun begitu, masih ada ibu bapa yang kurang terlibat kerana kengkangan masa ataupun kurang kesedaran. Keadaan ini menyebabkan maklumat tentang perkembangan murid tidak sampai sepenuhnya dan usaha guru untuk membantu murid menjadi kurang berkesan. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang sangat menjawab soalan saya. Kita pergi ke soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 10. Apakah peranan guru dalam membina hubungan yang baik dengan ibu bapa ataupun komuniti setempat? Okey, pada pandangan saya, guru memainkan peranan penting sebagai penghubung antara sekolah dengan ibu bapa dan komuniti. Guru perlu sentiasa berkomunikasi dengan ibu bapa, contohnya melalui perjumpaan, aplikasi pesanan ataupun mesej supaya ibu bapa tahu perkembangan anak mereka di sekolah. Selain itu, guru juga perlu melibatkan ibu bapa dan komuniti dalam program sekolah seperti hari terbuka, ceramah motivasi ataupun gotong royong. Hal ini dapat mengeratkan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Di samping itu, guru perlu menunjukkan sikap mesra, sabar dan mudah didekati. Baiklah, terima kasih atas jawapan tersebut. Kita beralih kepada soalan yang ke-11.
Bagaimanakah sasya guru ini seperti Puan mempengaruhi kepercayaan komuniti terhadap sekolah? Okey, sasiah guru sangat mempengaruhi kepercayaan komuniti terhadap sekolah. Jika guru bersikap baik, bertanggungjawab, jujur dan berdisiplin, komuniti akan lebih yakin bahawa anak mereka berada dalam jagaan yang selamat dan baik. Selain itu, guru yang adil dan prihatin terhadap murid juga akan mendapat kepercayaan ibu bapa. Sebaliknya, jika guru menunjukkan sikap negatif seperti tidak bertanggungjawab, kurang beretika ataupun tidak profesional, kepercayaan komuniti akan menurun. Baiklah, soalan seterusnya yang kalau tadi soalan dia tentang sasya dan yang mempengaruhi kepercayaan terhadap komuniti sekolah. Sekarang soalan nombor 11, bagaimana sasya dan etika guru ini mempengaruhi hubungan dengan komuniti? Okey, sasiah dan etika guru turut mempengaruhi kualiti hubungan antara sekolah dengan komuniti. Guru yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan profesional akan mewujudkan hubungan yang lebih harmoni kerana komuniti berasa selesa untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan pihak sekolah. Selain itu, sikap adil dan prihatin guru terhadap murid dapat mengeratkan hubungan dengan ibu bapa kerana mereka merasakan anak-anak diberi perhatian yang sewajarnya. Sebaliknya, sikap negatif seperti tidak beretika atau tidak profesional boleh menjejaskan hubungan apabila komuniti hilang rasa hormat dan kepercayaan terhadap guru. Baiklah, terima kasih Puan atas menjawab soalan saya. Seterusnya saya akan berikan giliran kepada Nurwidati pula untuk meneruskan sesi temu bual kita ini. Baiklah, silakan. Dengar. Ya. Okey, guru yang berkompetensi tinggi memang lebih mudah membina hubungan dengan komuniti. Hal ini kerana mereka mempunyai kredibiliti, integriti dan keupayaan komunikasi yang baik. Kompetensi bukan sahaja tentang pedagogi tetapi juga sasiah dan etika keguruan. Guru yang berwibawa akan lebih dihormati sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesion keguruan. Hubungan ini menjadikan kerjasama yang lebih lancar dan imej guru lebih kukuh. Apabila guru dilihat sebagai individu yang berpengetahuan dan berakhlak mulia, masyarakat akan lebih yakin untuk bekerjasama dengan mereka. Guru bukan sahaja mendidik muridnya tetapi juga menjadi contoh teladan kepada komuniti. Baiklah. Terima kasih kepada saudari Puan Alia Natasha dan Putri Nisha. Okey, baiklah Puan, untuk soalan seterusnya, apakah bentuk kerjasama antara sekolah dan komuniti setempat yang wujud? Okey, pada pandangan saya terdapat pelbagai bentuk kerjasama antara sekolah dan komuniti setempat. Antaranya ialah melalui penglibatan ibu bapa dalam persatuan ibu bapa dan guru iaitu PIBG yang menjadi platform utama untuk berbincang dan menyokong aktiviti sekolah. Selain itu, program seperti gotong royong, hari terbuka sekolah, aktiviti keagamaan dan ceramah turut melibatkan komuniti secara langsung. Berdasarkan pengalaman saya sebagai bekas guru, pihak sekolah juga sering bekerjasama dengan agensi luar seperti klinik kesihatan dan pihak keselamatan untuk menjalankan program kesedaran. Pada masa kini, saya melihat kerjasama ini masih diteruskan dan semakin berkembang dengan pelibatan komuniti sebagai sukarelawan dalam aktiviti sekolah. Baiklah, terima kasih Puan. Seterusnya saya teruskan dengan soalan dari Wak Alia Natasha. Baiklah, soalan yang ke-15. Boleh ke Puan berikan contoh situasi yang menunjukkan hubungan yang erat antara guru dan komuniti, iaitu contohnya ibu bapa yang memberi impak positif kepada sekolah.
Pada pandangan saya terdapat beberapa situasi yang menunjukkan hubungan erat antara guru dan komuniti memberi impak positif kepada sekolah. Pertama, apabila sekolah mengadakan program hari sukan atau hari anugerah dan ibu bapa turut hadir serta membantu. Contohnya, ibu bapa membantu menguruskan tempat duduk, makanan atau memberi sokongan kepada anak-anak yang bertanding. Kedua, apabila guru sentiasa berhubung dengan ibu bapa jika ada masalah murid. Ketiga, melalui program gotong royong sekolah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Pada pandangan Puan, bagaimana penglibatan ibu bapa dan komuniti ini akan mempengaruhi perkembangan murid di sekolah? Pada pandangan saya, penglibatan ibu bapa dan komuniti sangat penting dalam perkembangan murid dari pelbagai aspek. Pertama, dari segi akademik, apabila ibu bapa selalu memantau kerja sekolah anak dan memastikan kerja rumah disiapkan, murid akan lebih bertanggungjawab dan prestasi pelajaran mereka akan meningkat. Kedua, dari segi motivasi, apabila ibu bapa hadir memberi sokongan dalam program sekolah seperti ceramah motivasi atau hari kerjaya, murid akan lebih bersemangat untuk belajar dan mempunyai cita-cita yang jelas. Ketiga, dari segi disiplin, apabila ibu bapa dan guru sentiasa bekerjasama, contohnya berkongsi maklumat tentang tingkah laku murid, murid akan lebih mudah dibentuk menjadi lebih disiplin dan berakhlak baik. Dan yang keempat, dari segi keyakinan diri. Baiklah, terima kasih Puan atas menjawab soalan saya. Kita teruskan dengan soalan yang ke-17. Baik Puan, untuk soalan yang 17. Apakah cabaran dalam mewujudkan kerjasama yang baik antara guru dan komuniti? Antara cabaran utama ialah kengkangan masa dalam kalangan ibu bapa dan komuniti yang mempunyai komitmen kerja yang sangat tinggi. Selain itu, terdapat juga isu komunikasi yang kurang berkesan seperti maklumat yang tidak sampai dengan jelas atau kurangnya interaksi dua hala antara pihak sekolah dan komuniti. Sepanjang pengalaman saya dahulu, terdapat situasi di mana ibu bapa tidak hadir ke program sekolah bukan kerana tidak mengambil berat, tetapi disebabkan kengkangan masa ataupun maklumat yang diterima kurang jelas. Selain itu, masih terdapat segelintir pihak yang beranggapan bahawa tanggungjawab pendidikan sepenuhnya terletak kepada guru. Baiklah, terima kasih Puan. Untuk soalan 18, apakah faktor yang menggalakkan hubungan baik antara guru dan komuniti? Pada pendapat saya faktor utama yang menggalakkan hubungan baik ialah komunikasi yang berkesan dan berterusan antara guru dan komuniti. Selain itu, sikap saling menghormati serta kepercayaan terhadap peranan masing-masing juga memainkan peranan penting. Berdasarkan pemerhatian saya guru yang bersikap mesra, prihatin dan mudah didekati lebih mudah membina hubungan yang baik dengan ibu bapa. Apabila wujudnya kepercayaan, komuniti akan lebih bersedia untuk memberikan kerjasama dalam menyokong pendidikan murid. Baik Puan, soalan seterusnya, apakah cadangan Puan untuk memperkukuhkan hubungan antara guru dan komuniti? Pada pandangan saya, hubungan ini boleh diperkukuh melalui pengajuran program yang melibatkan komuniti secara aktif seperti bengkel keibapaan, aktiviti kemasyarakatan dan program sukarelawan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi komunikasi juga dapat membantu meningkatkan penyampaian maklumat secara lebih cepat dan berkesan. Guru juga perlu bersikap proaktif dalam mendekati komuniti serta membina hubungan yang positif dan profesional agar kerjasama yang terjalin dapat dikekalkan. Baiklah, terima kasih Puan. Untuk soalan 20, pada pemerhatian Puan, adakah hubungan antara guru dan komuniti ini semakin meningkat atau menurun? Boleh beritahu mengapa? Pada pemerhatian saya sebagai bekas guru hubungan antara guru dan komuniti dilihat semakin meningkat. Hal ini demikian kerana penggunaan teknologi komunikasi seperti aplikasi WhatsApp dan media sosial telah memudahkan penyampaian maklumat serta interaksi antara guru dan ibu bapa. Sebagai contoh,
Guru kini boleh berkongsi perkembangan akademik, kehadiran dan aktiviti murid secara terus kepada ibu bapa tanpa perlu menunggu pertemuan secara bersemuka. Keadaan ini menjadikan komunikasi lebih cepat, telus dan kerap berbanding sebelum ini. Namun begitu ya, dari segi penglibatan secara fizikal, hubungan tersebut tidak menunjukkan peningkatan yang ketara. Hal ini disebabkan oleh faktor seperti kengkangan masa ibu bapa yang bekerja, jadual program sekolah yang kurang fleksibel serta keutamaan komitmen keluarga. Sebagai contoh, walaupun ibu bapa menerima maklumat tentang program sekolah, tidak semua dapat hadir kerana terikat dengan waktu bekerja. Secara keseluruhannya, hubungan antara guru dan komuniti semakin meningkat dari segi komunikasi dan penyampaian maklumat, tetapi masih perlu diperkukuhkan dari segi penglibatan aktif dalam aktiviti sekolah. Baiklah, terima kasih Puan. Untuk soalan seterusnya, apakah perubahan penlibatan komuniti dalam pendidikan sejak kebelakangan ini? Okey, sejak kebelakangan ini, pelibatan komuniti dalam pendidikan menjadi lebih fleksibel dengan adanya teknologi digital. Ibu bapa kini boleh berkomunikasi dengan guru serta mengikuti perkembangan anak-anak melalui pelbagai platform dalam talian. Selain itu, kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pendidikan juga semakin meningkat. Walaupun bentuk penglibatan tidaklah semestinya secara fizikal, sokongan yang diberikan tetap memberi impak positif kepada perkembangan murid. Baiklah, terima kasih Puan. Untuk soalan 22, bagaimanakah hubungan antara guru dan komuniti ini boleh diperkukuhkan? Okey, hubungan ini boleh diperkukuhkan melalui komunikasi yang berterusan dan penglibatan aktif dalam program sekolah. Ya. Guru perlu memainkan peranan sebagai penghubung dengan komuniti dan sentiasa berusaha membina hubungan yang sangat baik. Selain itu, pihak sekolah juga perlu menyediakan program yang mesra komuniti agar semua pihak berasa dihargai dan terdorong untuk turut serta. Baiklah, terima kasih Puan. Soalan terakhir daripada saya, apakah peranan pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti dalam memartabatkan profesion keguruan? Okey, pihak sekolah perlu memberikan sokongan kepada guru dari segi kebajikan dan pembangunan profesional. Ibu bapa pula perlu memberikan kepercayaan dan kerjasama kepada guru dalam mendidik anak-anak. Komuniti setempat juga memainkan peranan penting dengan menyokong program sekolah serta menghargai sumbangan guru. Kerjasama semua pihak ini dapat membantu meningkatkan imej dan martabat profesion keguruan. Baiklah, terima kasih Puan atas jawapan yang sangat membantu kami. Seterusnya saya serahkan kepada Puji Asnisha untuk soalan yang terakhir. Okey, strategi yang berkesan ialah guru perlu menunjukkan keterusan, integriti dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Mereka juga perlu aktif dalam program komuniti seperti ceramah, bengkel dan aktiviti sosial. Selain itu, guru harus sentiasa meningkatkan profesionalisme melalui latihan dan pembangunan kerjaya. Yang paling penting, guru itu perlu menjadi teladan sasiah mulia yang mencerminkan etika keguruan. Apabila masyarakat melihat guru sebagai ejen perubahan yang berwibawa, kepercayaan terhadap mereka akan semakin kukuh. Guru yang dihormati bukan sahaja kerana ilmu yang dimiliki, tetapi juga kerana akhlak dan kepribadian yang ditunjukkan. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih yakin terhadap peranan guru dalam membentuk generasi masa depan. Ya. Sama-sama. Wes, sama-sama.
Ya. Sama-sama. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih, Puan. Semoga berjaya.